Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Berdirinya saya di gelanggang yang berprestij ini bukan sekadar untuk melihat keindahan dewan, namun mengalah satu amanah besar untuk menyampaikan pidato yang bertajuk Rukun Negara, Tiang Seri Perpaduan dan Jati Diri Bangsa. Hadirin yang dihormati, tragedi berdarah 13 Mei 1969 telah meninggalkan parut yang mendalam dalam sejarah negara. Sedar akan rapuhnya perpaduan tanpa pasak yang kukuh, maka pada 31 Ogos 1970, Rukun Negara telah diisytiharkan sebagai ideologi kebangsaan. Ini merupakan formula keramat untuk menyatukan hati-hati rakyat Malaysia yang pelbagai kaum. Hari ini, hadirnya saya akan mengupaskan 3 tunjang utama tentang rukun negara yang menjadi benteng pertahanan jati diri kita. Hadirin yang dikasihi, prakasa saya yang pertama, pasak keagamaan, payung kedaulatan negara. Prinsip kepercayaan kepada Tuhan dan kesetiaan kepada Raja adalah akar tunjang karakter bangsa kita. Agama mendidik kita untuk sentiasa berakhlak mulia, jujur dan menghormati hak orang lain. Jika seseorang itu mengikuti didikan agamanya, pasti tidak akan terjadinya huru-hara dan kebencian antara satu sama lain. Ditambah pula dengan sistem raja berperlembagaan. Institusi diraja bertindak sebagai payung naungan yang melindungi seluruh rakyat tanpa mengira warna kulit. Apabila kita taat kepada raja, kita sebenarnya telah melindungi tanah air daripada ancaman luar dan anasir subversif. Gabungan antara pematuhan kepada Tuhan dan kesetiaan kepada raja inilah yang telah melahirkan warga negara yang mempunyai kompas moral yang tinggi dan semangat patriotisme yang tidak terbelah bahagi. Warga dewan sekalian, isi saya yang kedua, ketertinggian sistem undang-undang menjamin keadilan sosial. 2 prinsip seterusnya iaitu keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang adalah tiang keadilan yang memastikan negara kita tidak runtuh menjadi negara rimba. Perlembagaan persekutuan adalah tiang keadilan dan undang-undang yang tertinggi yang memastikan dan menjaminkan hak bagi setiap kaum, keadilan berekonomi dan kebebasan beragama. Kedaulatan undang-undang pula memastikan tiada sesiapa yang terlepas daripada tindakan jika melakukan kesalahan tanpa mengira derajat ataupun pangkat seseorang itu. Jika kita semua mematuhi undang-undang, keselamatan kita terjamin dan kehormatan kita dapat dikekalkan. Kebijaksanaan mematuhi undang-undang inilah yang membezakan antara masyarakat yang bertamadun dan masyarakat yang kucar-kacir. Hadirin yang disayangi, isi saya yang ketiga, kesopanan dan kesusilaan mencerminkan identiti bangsa. Prinsip yang kelima ini adalah benteng halus yang menjaga hubungan sesama manusia dalam kehidupan seharian. Di tengah-tengah kepesatan teknologi dan dunia digital pada hari ini, budi bicara, tutur kata dan adab kita sering kali diuji. Nilai kesopanan inilah yang mendidik kita untuk menjaga dan saling bertoleransi, saling menghormati dan jangan pernah sesekali menyentuh sensitiviti kaum lain, sama ada secara berhadapan maupun di dalam talian. Hadirin, rakyat yang mempunyai pelajaran yang tinggi tidak akan dipadam mulia jika jiwanya kosong dengan adab. Oleh itu, nilai kesopanan inilah mencorakkan wajah sebenar Malaysia yang terkenal dengan kelembutan budi dan ketertinggian budaya di mata dunia. Hadirin hadirat yang budiman, sebelum saya menutup tirai pidato saya, ingin saya tegaskan bahawa rukun negara bukan sekadar retorik yang dilaungkan di perhimpunan sekolah dan di hari rasmi kerajaan. Ia adalah janji setia. Ialah
darah daging kita dan dialah merupakan resepi kelangsungan Malaysia sebagai negara berdaulat. Marilah kita bersama menyematkan kelima-lima rukun negara ini di dalam sanubari demi masa hadapan generasi yang akan datang. Bunga raya, bunga kebangsaan, mekar indah di tengah kota. Rukun negara, tonggak perpaduan. Sematkan ia di dalam jiwa. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.